Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, "Wahai Abbas, wahai pakcikku, tidakkah saya berikan kepadamu, tidakkah saya kurniakan kepadamu, tidakkah saya hadiahkan kepadamu, tidakkah saya beritahu kamu 10 perkara yang apabila kamu lakukannya, maka Allah SWT akan ampunkan dosamu sama ada yang terdahulu, yang terkemudian, dosa lama atau baru, dosa sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil atau besar, dosa yang dilakukan secara sembunyi atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan. 10 perkara itu ialah kamu hendak kamu menunaikan solat 4 rakaat. Kemudian kamu baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan juga satu surah. Apabila kamu sudah selesai daripada bacaan surah itu pada rakaat pertama, sedangkan kamu masih berdiri, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan ucaplah kalimah itu 10 kali semasa kamu rukuk. Kemudian kamu bangun pada rukuk, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu turun untuk sujud, ucaplah kalimah itu 10 kali sedangkan kamu masih sujud. Kemudian kamu bangun daripada sujud untuk duduk di antara dua sujud dan bacalah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu sujud kali kedua, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu bangun pada sujud untuk duduk istikharah sebelum berdiri, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Jumlah kesemua tasbih itu ialah 75 pada setiap rakaat. Wahai bapa saudaraku, kamu lakukan demikian pada keempat-empat rakaat. Sekiranya kamu mampu untuk mengerjakan solat ini setiap hari, maka lakukanlah. Sekiranya kamu tidak mampu, maka kerjakanlah pada setiap hari Jumaat. Sekiranya kamu tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap bulan. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap tahun. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali sepanjang hayat kamu. Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, "Wahai Abbas, wahai pakcikku, tidakkah saya berikan kepada kamu, tidakkah saya kurniakan kepadamu, tidaklah saya hadiahkan kepadamu, tidaklah saya beritahu kamu 10 perkara yang apabila kamu lakukan, maka Allah SWT akan ampunkan dosamu sama ada yang terdahulu, yang terkemudian, dosa lama atau baru, dosa sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil atau dosa besar, dosa yang dilakukan secara sembunyi atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan. 10 perkara itu ialah kamu menunaikan solat 4 rakaat, kemudian kamu membaca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan juga satu surah. Apabila kamu selesai pada bacaan surah itu pada rakaat pertama sedangkan kamu masih berdiri, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan ucaplah kalimah itu 10 kali semasa kamu rukuk. Kemudian kamu bangun pada rukuk, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu turun untuk sujud dan ucaplah kalimah itu 10 kali sedangkan kamu masih sujud. Kemudian kamu bangun pada sujud untuk duduk di antara dua sujud dan bacakanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu sujud kali kedua, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu bangun daripada sujud untuk duduk istirahat. Sebelum berdiri, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Jumlah kesemua tasbih itu ialah 75 kali pada setiap rakaat. Wahai bapa saudaraku, kamu lakukan demikian pada keempat-empat rakaat. Sekiranya kamu mampu untuk mengerjakan solat ini setiap hari, maka lakukanlah. Sekiranya kamu tidak mampu, maka kerjakanlah setiap sekali pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Kemudian sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap bulan. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap tahun. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali sepanjang hayat kamu. Abu Daud. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.